Assalamualaikum. Selamat datang ke Ilmu Khas SK Pida 3. Anda kenal saya? Saya Ilman Yusof bin Muhammad Sufian dari kelas 6 Al-Farabi, hos anda pada hari ini. Pada hari ini kita membincangkan tajuk PSS kecil tepatnya tapi besar peranannya. Bersama saya yang berusaha Dr. Azizah binti Ibrahim, SIP plus PPD Kubang Pasu, dan yang berusaha Cikgu Zamri bin Abdul Majid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pida 3. Terlebih dahulu, saya ingin mendapatkan sedikit pandangan daripada Cikgu Zamri. Apakah peranan utama PSS dalam membantu pembelajaran murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Terima kasih kepada hos kita pada pagi ini, iaitu adik Muhammad adik Iman Lusuk, yang menjadi juruacara ataupun hos untuk rancangan pada pagi ini. Bersama dengan kita ialah di panel tandingan, iaitu yang berusaha Dr. Azizah binti Ibrahim, SIP plus PPD Kubang Pasu. Yang pertama sekali, secara umumnya pusat sumber atau PSS sekolah ini berperanan sebagai pusat sokongan pembelajaran. Jadi di sinilah guru-guru, para pendidik boleh mendidik dan melahirkan murid-murid yang diimpikan, yang direncanakan oleh KPM, iaitu untuk melahirkan murid yang pertama beradab, yang kedua berilmu, yang ketiga berkemahiran, yang keempat berdaya tahan, dan yang kelima berkeyakinan. Di sinilah peranannya pusat sumber untuk melahirkan murid-murid yang mempunyai 5 ciri tersebut. Ini satu kaedah ataupun satu usaha yang cukup murni yang dilakukan oleh pihak pusat sumber Sekolah Kebangsaan PT3 dengan mengadakan reformasi dalam pusat sumber. Dahulunya kita tidak ada podcast seperti ini, tetapi dalam perubahan zaman, dalam sistem pendidikan yang memerlukan era digital ini, inilah peranan pusat sumber untuk mendepani era digital ini dengan mengadakan ruangan podcast untuk kemenjadian murid yang lebih holistik. Jadi setakat itu sajalah pandangan saya. Jadi nanti akan diulas lebih panjang lebar oleh yang berbahagia Dr. Azizah binti Ibrahim. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zamri. Baiklah Doktor. Boleh Doktor kongsikan mengapa PSS masih penting walaupun sekarang kita berada dalam era digital? Okay, terima kasih kepada pengacara majlis selaku moderator, yang berusaha Tuan Zamri selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pida 3. Pertama kali syabas dan tahniah dari cikgu kerana pihak sekolah telah mengambil satu inisiatif yang bagus dalam melakukan gerak kerja bagi meningkatkan PSS. Dalam pada persoalan yang diajukan oleh pengacara kita, iaitu bagaimanakah cara untuk kita nak
mengenengahkan pusat sumber dari segi bahan maklumat yang ada disediakan di pusat sumber sendiri secara fizikal, yang mana pelajar boleh menguasai pembacaan dengan secara ilmiah, iaitu berpandukan kepada buku-buku yang sedia ada yang memberi maklumat yang jelas dan boleh berinteraksi secara berfokus dengan bahan bacaan yang ada disediakan di pusat sumber sekolah. Selain daripada itu, adik pengacara, kita lihat dari segi sumber yang ada di internet, kadang-kadang kita tidak secara menyeluruh untuk kita dapatkan dari segi kesahan, dan dari segi pembacaan inilah kita boleh lihat yang mana pelajar sendiri buku yang diletakkan di sini adalah ditapis secara sepenuhnya. Kemungkinan untuk kita mendapat rujukan atau maklumat yang sahih boleh kita dapat di pusat sumber ini. Selain daripada itu, cikgu ingin mengatakan bahawa kefahaman sedia ada murid boleh memilih tentang tajuk-tajuk buku yang disediakan di pusat sumber sekolah yang lebih jelas. Kalau sekiranya dia rasa macam dia perlu tajuk ini, dia cari tajuk ini. Jadi dia maksudnya dia berfokus dan kefahaman mungkin lebih jelas kepada anak-anak pelajar. Itu pendapat cikgu lah. Terima kasih, Doktor. Baiklah, Cikgu Zamri. Dari pandangan cikgu, bagaimana seseorang guru itu boleh menjadikan PSS sebagai ruang PDP yang menarik? Baik, terima kasih kepada adik pengacara majlis. Untuk menjadi pusat sumber itu lebih menarik ialah mengadakan reformasi sebagaimana yang ada pada sekarang ni. Dengan mengadakan, kita masukkan contohnya yang pertama ialah kita adakan podcast. Okay, jadi dalam satu masa nanti pada podcast yang akan datang nanti, pusat sumber bolehlah menjemput wakil murid. Jadi murid yang menjadi tetamu dalam podcast ini. Sebagaimana yang dilakukan pada hari ini, host dia ialah murid. Jadi menarik murid. Kemudian ruangan dalam pusat sumber itu bila masuk tu, murid-murid tengok lapang. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sekolah Kebangsaan Pidana 3 ni oleh guru pusat sumbernya Puan Amirah, telah mengubah susun atur dia punya perabot dalam pusat sumber dalam yang lebih kondisif. Jadi bila masuk aja mata kita lapang, tenang. Ini menyebabkan murid-murid lebih minat untuk masuk ke dalam bilik pusat sumber. Kemudian di dalam pusat sumber ini juga adakan satu ruangan yang menarik minat murid ke tempat tersebut. Contohnya kita masukkan ruangan 3D. Kemudian kita ada lagi ruangan inovatif yang menyebabkan murid-murid untuk datang ke pusat sumber. Kemudian yang seterusnya iaitu dari segi sistem. Kita tidak lagi menggunakan sistem kad yang secara manual, secara maya. Jadi murid pun tak ada bawa kad apa semua. Jadi terus pakai sistem digital saja. Jadi menyebabkan murid rasa senang untuk ke pusat sumber ini. Jadi tahniah kepada Sekolah Kebangsaan Pidana 3 yang diketuai oleh Cik Puan Amirah kerana berjaya mengadakan reformasi dalam pusat sumber ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cikgu Zamri. Baiklah, Dr. Zizah. Pada pendapat doktor, apakah cadangan yang sesuai untuk menarik murid untuk selalu datang ke PSS? Terima kasih dengan soalan ini.
kadang-kadang kita memperkatakan tentang isu PSS, bagaimana kita menarik perhatian pelajar untuk hadir ataupun masuk ke PSS. Kadang-kadang di jiwa mereka kalau masuk PSS hanya membaca sahaja. Jadi kita kena ubah pendekatan tersebut supaya bila pelajar masuk ke PSS, satu benda yang perlu bagi mereka ialah keseronokan. Bukan setakat masuk untuk membaca tapi memperolehi ilmu daripada pelbagai bahan yang ada. Contohnya PSS boleh mengadakan peluang-peluang yang terbaik untuk pelajar seperti mengadakan kuis, mengadakan cabaran-cabaran dari segi melaksanakan ulasan-ulasan buku. Tempat pertama berapa orang, tempat kedua berapa orang, beri ganjaran supaya pelajar ni dia seronok. Bukan takat dia seronok saja, dia akan rasa bila dia hadir ke sekolah, dia ada satu kepuasan bila masuk ke PSS. Yang mana sebelum ni tak berlaku. Jadi pihak sekolah sekali lagi saranan cikgu daripada PPD pun sentiasa menyatakan bahawa kita perlu mengubah suai cara penggunaan PSS dengan cara untuk menarik minat pelajar. Kita tak mau dah macam dulu PSS masuk diam baca buku. Dalam keadaan penyesuaian susunan, dari segi kedudukan meja kerusi, dari segi alat-alat susunan buku mesti kemas dan buku sentiasa yang terkini. Tak maulah kita masuk tahun ni tiba-tiba buku yang 20 tahun tu masih ada lagi dalam rak buku. Maksudnya dari segi sistem aturan tu nampak agak macam lama. Pelajar sekarang ni dia tak nak dah buku-buku macam dulu. Betul tak Tuan Ustaz? Kan? Dia nak yang lebih terkini, up to date dan buku mesti ikut kepada kemahuan semasa dan memenuhi kehendak Kementerian Pendidikan yang terkini lah. Jadi Alhamdulillah setakat yang ada pada hari ini cikgu tengok dari segi penyusunan, dari segi keadaan gaya santai, ruang yang digunakan sangat menarik lah di sekolah ni. Mungkin dari segi kita nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Tuan Guru Besar kerana memandangkan bahawa beliau membuka mata pelajar dengan cara penyusunan nampak macam agak nampak sesuai lah. Kan mungkin lepas ni boleh ditambah baik dengan penggunaan tambah lagi aircon, nampak cantik. Jadi selain daripada itu cikgu harapkan bahawa adakan satu bahan bacaan yang kita rasa untuk keperluan pelajar-pelajar yang tertentu. Dia rasa macam dia nak buat sesuatu projek, maksud kita ada komputer di sebelah tu kan, nampak dah ada di situ kan. Jadi boleh ditambah balik dengan contohnya ada pameran inovasi, tambah lagi maksudnya nak bubuh bahan-bahan yang sesuai untuk pameran tersebut. Jadi daripada cikgu rasa itu cadangan-cadangan yang untuk kita tambahkan dari segi penggunaan PSS di sekolah ni. Terima kasih Dr. Zizah. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, PSS mungkin kecil tepatnya tapi besar peranannya, terutama sekali di kalangan guru dan pelajar sekolah. Semoga dengan perkongsian ini akan memberi impak yang baik kepada semua. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu. Sekian daripada saya, Ilman Yusof. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.